Maka penulis menambah lagi, jika masbuk mendapati imam selepas imam i'tidal, yakni masuk dia masbuk dengan imam dan i'tidal, sami Allahu liman hamidah di rakaat kedua, maka ini menjadikan makmum itu duduk tahiyat sebanyak 4 kali sekali. Seperti kita tengok gambarannya apa, jika masbuk jumpa imam dah i'tidal pada rakaat kedua, maksudnya banyak tahiyat, cuma bukan tahiyat, bukan masuk dalam rakaat, bukan masuk dalam rakaatnya. Tahiyat juga ikut imam. Kemudiannya setelah salam imam, kan yang rakaat terakhir. Rakaat yang terakhir. No, rakaat yang kedua. Nya bangun lagi sekali. Bangun pada rakaat ketiga imam, ialah rakaat pertama baginya. Saya dah tahiyat. Belum ada tahiyat lagi. Rakaat dia kira. Kemudiannya ikutlah sampai sujud, sampai rukuk sujud. Belum lagi tahiyat. Kemudian bangkit lagi rakaat keempat. Rakaat kedua baginya. Rakaat kedua baginya. Rakaat 4 imam, rakaat kedua baginya. Sianya sujud. Sianya ada tasyahud, ada tahiyat lagi. Sianya ada tahiyat lagi. Kan dihitung saya berapa kalinya tahiyat, dan 4 kali lah. Dari nya ikut imam, imam tidak rakaat kedua tahiyat, hanya pangkat saya tahiyat juga, maknanya belum 4 rakaat lagi. Bangun rakaat ketiga. Rakaat ketiga belum lagi nya tahiyat, rakaat pertama baginya. Rakaat keempat tahiyat kat sia, sebenarnya rakaat yang kedua. Salam imam, nya pun bangkit lagi rakaat yang ketiganya. Rakaat yang ketiganya pulang. Sebab yang tadi tahiyat awalnya. Kemudian di sini kita nanggalah ada berapa kalinya tahiyat, sampai tahiyat akhirnya gelak, rakaat yang keempatnya. Faham kah? Si faham. Si faham. Boleh guna papan tu kan? InsyaAllah. Kejap, kita ada tunjuk ke situ. Rakaat pertama, solat maghrib. Masih lagi bicara solat maghrib. Minta maaf tadi kami sebut solat 4 rakaat, salah. Mohon maaf. Rakaat kedua, rakaat ketiga. Imam di situ adalah rakaat kedua, i'tidal. Imam i'tidal. Masuk kita kat situ, i'tidal lah bersama imam. I'tidal kita bersama imam. Kemudian sujud, 2 kali sujud, kemudian duduk tahiyat. Imam tahiyat di situ. Tahiyat. Tahiyat. Tahiyat imam. Kita pun ikut tahiyat juga situ. Tahiyat pertama. Kemudian kita bangkit rakaat ketiga. Kita pun masuk rakaat pertama kita. Kemudian berlalu tahiyat lagi imam kat situ. Kita pun ikut tahiyat juga. Kita pun ikut tahiyat juga. Apa ya? Maghrib. 1, 2, 3. 3 rakaat. Tahiyat lagi kita. Tahiyat akhir. Tahiyat ikut imam. Tahiyat ikut imam. Masuklah kita rakaat kedua. Solat sendiri dah. Situ tahiyat awal. Tahiyat awal imam. Masuklah kita rakaat ketiga. Tahiyat akhir kita.
Okay, tahiyat akhir imam. Okay, berapa kali tahiyat kita? 4. Bayangkan kalaunya 5, kalaunya 4 rakaat berapa kali tahiyat? Oh, setiap solatnya ada tahiyat. Masya-Allah. Okey. Baik. Apa manfaat saya sebut tu? Kerana ada yang akan keliru pula. Akan ada yang akan keliru. Okey. Sampainya akan kata si payah ikut imam tahiyat, sebabnya sunat. Tiba-tiba macamnya. Si oleh mutabaah imam ya, syarat sah solat berjemaah. Kalau si ikut imam, makna kita mufarakah, kita bukan berjemaah lagi. Faham ya? Okay, dimengerti ya. Okay, kemudian okay, tu dah settle. Masuk pada persoalan seterusnya. Okay, kejap. Kita cerita hal bacaan sir tadi. Okay, solat maghrib bacaan jahar atau sir? Jahar. Okey, tok jahar kat situ, jahar situ, sir. Masuknya situ, makmum masbuk kat situ. Bacaannya ikut sir. Sepatutnya jahar. Banyak rakaat pertama. Tapi kerananya mengikut imam, baca sir. Kemudian yang angkat lagi, hanya jahar kat situ. Jaharnya di situ. Okey, dengan surah sekali. Kemudian pergi ke rakaat ketiga. Sir. Sir lagi. Tapi disunatkan lagi baca surah. Disunatkan baca surah. Kerana situ si baca surah. Macam ni juga dengan kalaunya 4 rakaat sama juga. Okey? Faham InsyaAllah. Macam ni kalaunya masuk tadi stop rakaat pertama aja. Rakaat contoh solat, kalau untuk solat 4 rakaat. Okey, kami adjust sikit. Ke bawah lah. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, untuk imam. Okey, di dalam kitab tadi menyebutkan tok sir, tok jahar. Tok sir. Okey, kita masuk situ lah. Kalau kita makmum masuk kat bahagian tu, kita jahar sekali dengan imam, ikutlah imam sekali. Okey, masuk ke situ. Kita dah mustadsir dekat situ. Rakaat yang ketiga kita adalah rakaat keempat imam, sir lagi. Masuk rakaat keempat. Okey, situ macam ni. Kita baca surah Fatihah. Kemudian boleh sik kita baca surah. Boleh. Sunat. Kerana kita kurang kat situ tadi. Kita asyik baca surah pun di situ. Sebab kita masbuk. Okey. Ataupun kita adjust lagi. Adjust. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Sir imam sepatutnya kita jahar di situ. Sepatutnya jahar. Tapi perlu sir. Kerana mutabaah ataupun ikut imam. Kerana ikut imam. Ikut imam. Tepat sir tak? Tak sir. Tapi kita baca surah di situ. Tetap sir. Kerana sunat baca surah dalam keadaan sir. Ya, ada soalan? Ya. Perlahankan suara. Macam ni. Faham okey? Baik. Ataupun adjust lagi. Kalau adjust lagi. Adjust lagi. Okey.
Untuk rakaat pertamanya di bahagian rakaat pertamanya 2, 3, 4. Okey, sitok sir. Yang kena sir juga. Sedangkan sitok jahar kerana mengikut imam. Kat sitok hanya jahar. Okey. Jahar dan bacalah surah. Okey. Jahar dan bacalah surah. Okey, bahagian sitoknya sir. Okey, sitok bahagian sir lagi. Okey, sir. Tapi bacalah surah juga. Baca surah. Si bayah. Okey. Sitok tadi sepatutnya baca surah. Tapi kita ikut imam. Jadi si baca surah. Kita baca Fatihah ikut imam. Sekarang kat sitok kita baca surah pada rakaat kedua. Okey. Dengan jahar. Sitok kita baca surah dengan sir. Macam ni. Itu namanya kemahiran sebagai makmum. Kemahiran kita sebagai makmum, kita kenal pasti sini tempat disunatkan baca surah. Kalau secara muktamad memanglah madah tadi, memang dipadah. Kita tok diajar dan belajar selama tu memang jahar baca surah ni 1 dengan 2 aja, 3 4 cik dah surah. Tapi pendapat Imam Syafi'i membantu kita. Ijtihadnya Imam Syafi'i membantu kita. Sebab ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tok rahmat. Ikhtilaf fi umatku. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukanlah orang awam macam kita, tapi para ulama'nya. Para ulama' kita. Perbezaan pendapat ulama' kita tok rahmat. Rahmat. Ada yang pendapat yang lemah, ada pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah ada peranan pada masanya dan tempatnya. Okey. Pendapat yang kuat pulang digunakan untuk kesemua masa. Untuk kesemua masa dalam keadaan kita aman, si ada diperlukan, bukan dalam keadaan darurat. Tok kira darurat juga tok. Daruratnya apa? Takut terluput pahala sunat solat, iaitu membaca surah. Ruginya baca surah ke situ aja. Situ si baca. Jadi yang kena selamatkan, dia bacalah surah situ. Sebayalah adanya pendapat Imam Syafi'i bahawa semua rakaat ada surah. Ya pendapatnya, namun pendapatnya dimerjuhkan, iaitu dilemahkan. Adalah perbahasan dan hujah-hujah para ulama. Kita pun si perlu tahu lah rasanya. Sebab kalau kita nak tahu, kita kena belajar ilmu usul. Kena belajar ilmu usul. Ilmu usul fiqh. Kemudian mempelajari lagi kaedah-kaedah fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Tapi kita si perlulah untuk tahu kecuali kalau ada minat nak tahu. Yang ni ada minat nak menjadi pengajar, ada minat nak belajar, nak mengamalkan, silakan. Namun nombor 1 adalah belajar bahasa Arab dulu. Ya, nombor 1-nya belajar bahasa Arab dulu. Kerana kitab-kitab Imam Syafi'i semua bahasa Arab. Okay, satu lagi, jangan kita fikir Al-Um. Kitab Imam Syafi'i yang memang kitab besarnya Al-Um. Kitab Al-Um macam ensiklopedia. Yang menghimpunkan semua pendapat dan hukumnya semua masuk dalamnya. Belum dirumuskan lagi. Okay? Hukum-hukum yang muktamad yang keluar daripada kitab Al-Ummah disediakan dalam kitab Minhajut Talibin. Kemudian dari kitab Minhajut Talibin tu tinggi gila. Bahasa tinggi, kaedahnya tinggi, diringkaskan, dimudahkan. Okey? Diringkaskan, dimudahkan, masuk dalam i'anah, masuk dalam apa lagi? Sirajul Wahaj dan sebagainya. Masuk dalam Raudatul Talibin dan sebagainya, apa semua. Berat gila. Kerana si belajar bahasa Arab diringkaskan jadi Safinatun Najah. Okey, last tadi kita ambil yang muktamad sahaja. Okey.